Banyak kesalahan orang buat tempat isi air Viper, diorang masukkan air sabun. So abang nak memperkenalkan dekat korang satu tablet yang berfungsi sangat-sangat menakjubkan, iaitu concentrated windshield water. Hari ni abang nak tunjuk kat korang cara macam mana kita nak pakai tablet ni. Jom kita buat tengok. Korang tahu tak, setiap kali korang beli korang akan dapat tablet 2 papan ni. Satu papan ada 6 tablet, so ada 12. Untuk sebiji tablet ni kita boleh guna air sebanyak 4 liter. Tapi sekarang ni abang nak tunjuk kat korang, abang just masuk dalam botol 1.5 liter. Dalam tangki windshield tu dah ada air, tak membazir lah, boleh simpan, kita boleh pakai lagi. So for demo, jom kita unbox dulu tablet macam ni. Abang patahkan lah sebab botol ni kecil kan. Okey, cun. So sekarang ni kita biar dia larut dalam masa 10 hingga 15 minit lah. Dah larut dah 15 minit. So sekarang ni kita nak cuba masuk dalam windshield punya tempat. Jom. So korang buka tempat isi air windshield ni, and then just masukkan dia. Dengan satu tablet ni korang boleh pakai 4 liter air. Banyak lah sebenarnya, memang safe. Setiap kali korang punya Viper, korang akan dapat cerahan ataupun kebersihan yang maksimum. Masuk dalam kereta, kita test tengok. Satu botol habis. So kalau korang tengok pun sekarang ni cermin memanglah banyak stain, kesan-kesan yang nampak macam sukan untuk hilang kan. So sekarang ni jom kita try Viper dulu. So korang nampak kesan dia sekarang memang jelas gila guys. Bersih gila. So memang recommended sangat. Korang nak dapatkan produk tablet Magic ni, abang dah letakkan link dekat bawah. Cepat grab guys, sebab dia memang sangat-sangat berfungsi.